Ada seorang yang cabul saya, orang tua lah, dan masa saya umur 13 tahun dulu, sekarang dia sudah kena penyakit stroke. Salah tak kalau saya benci kepada dia, tak suka? Baik. Ini biasalah, benda tak pelik. Orang tua, dia cabul budak-budak perempuan. Contohlah, rabanya apa. Jadi budak tu trauma, jadi sakit hati lah. Dan payah nak hilang rasa benci pada orang tua. Orang tua tu sedang sakit tu ni, kena stroke. Kena hoki stroke, tak gerak tu. Nah, hukumnya apa perasaan yang sebab daripada kejahatan orang, dan perasaan itu susah nak hilang, tidak berdosa. Yang berdosa ialah saja kita mengkreat, saja cipta perasaan bencikan orang tadi. Sebab tu dalam bab hati payah. Ada benda boleh hilang dalam masa sebulan. Ada benda sampai makan tahun. Ada orang mati mak, dia ingat, dia sedih setahun saja. Ada orang mati mak 2 bulan. Dia beza-beza. Itu sebab dia berkait dengan hati. Hati dia kompleks. Lepas tu Imam Ghazali karang kitab Ihya Ulumuddin, bab lain 3 juzuk, semua bab. Bab hati 1 juzuk. Suku no, payah. Dan kalau kita ngaji doktor, kalau bab jantung payah kali. Bila kita jadi pakar jantung, gaji mahal kali. Kerana kompleks. Sarah halus tu banyak. Jadi Nabi pun pernah minta kepada Allah tidak, maknanya dipersalahkan jika berlebih-lebih kurang pada mengasih sayang antara isteri-isteri yang ramai. Lepas tu setiap orang, kalau kita ada anak lebih pada seorang, kita sayang lebih pada salah seorang, tak berdosa. Kerana pasal hati tak boleh nak timbang. Zahir wajib kena samalah. Baju-baju, pakaian, duit-duit. Tapi hati tak sama. Betul tak? Macam kita nikah 2. Awak nikah apa? Tak nikah lagi? Berapa umur? 24 tak nikah lagi? Mama Hadi nak tubik lah. Tak minat perempuan? Dah? Minat tau? Belum sampai masa nikah. Okey? Tu terbaik. Okey? Allah tulis lah ke dah? Betul tak?